Pertama, jangan banyak makan lah. Jangan banyak makan malam tu. Kalau ni belasah burger lagi, nasi lagi 2-3 periuk, ada 3 pinggan habis lah. Memang tak boleh bangun. Imam Ghazali kata jangan banyak makan, dan kerana makan ni menyebabkan perut kita penuh. Bila perut kita penuh, berat kita nak bangun. Kedua, Imam Ghazali kata jangan menyusahkan diri. Dia yang siap, jangan menyusahkan diri, jangan memberatkan diri. Maksud jangan kerja keras lah, jangan kerja kuat untuk kita tu. Kita dah, habis ustaz, kalau saya kerja rumah batu macam mana ustaz? Saya kerja mana? Tu memanglah dah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, kalau tuan-tuan kerja rumah batu, kalau tuan-tuan boleh bangun, memang Allah tuan-tuan memang bagus dan semua. Kalau tuan-tuan, tapi ustaz beritahu ni, kalau boleh Imam Ghazali beritahu jangan memberatkan, jangan memayahkan diri kita di siang hari untuk kita bekerja keras, yang mana dengan kerja keras dan kerja kuat ni menyebabkan kita payah nak bangun, kita akan letih. Jadi bila letih kita tidur, bila tidur kita akan nyenyak, kadang-kadang miss waktu tahajud tu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak meninggalkan qailullah. Qailullah di siang hari, yang mana masa mana, iaitu waktu dekat dengan zuhur tu kita tidur sekejap. Dekat zuhur dah lebih kurang 40 minit ke sebelum zuhur kita tidur. Jangan tidur lama-lama, tidur 15 minit cukup lah. Kita niat, aku tidur ni qailullah ni, aku niat nak bagi kekuatan pada aku untuk bangun malam. Kena niat dah semua. Yang keempat, tidak melakukan dosa di siang hari.